Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Isu tentang 35% kursi untuk Blok Borneo, Sabah dan Sarawak mula berkumandang sekali lagi. Saya pun tak fahamlah kerajaan persekutuan ni. Kerajaan persekutuan ni sebenarnya selalu memberi alasan bahawa menambah kursi parlimen untuk Sabah dan Sarawak perlu diteliti lah, kerana akan memberi implikasi kepada negara-negara lain. Daripada segi mana, dan alasan ini pun tak mampu masuk akal. Alasan ini kedengaran logik pada permukaannya, tapi apabila diteliti dari sudut sejarah, matematik dan perlembagaan, hujah tersebut sebenarnya lemah dan tidak konsisten. Cuba kita balik. Kita bercerita menyentuh mengenai hal prinsip political balance. Apabila Malaysia ditubuh melalui Malaysian Agreement 1963, struktur parlimen bukan dibentuk secara rawak. Pembahagian kursi ketika itu ialah Malaya 104 kursi, Sarawak 24 kursi, Sabah 16 kursi, Singapura 15 kursi. Jadi jumlah kursi dalam Dewan Rakyat ketika itu adalah 159 kursi. Jika digabungkan Sabah, Sarawak, Singapura, 55 kursi, hampir 35% dari jumlah kursi dalam Dewan Rakyat. Ini bukan kebetulan, ini sengaja direka supaya Malaya tidak menguasai parlimen secara mutlak. Dengan kata lain, 35% itu adalah prinsip keseimbangan kuasa sejak awal pembentukan Malaysia. Apabila Singapura keluar, prinsip itu sepatutnya dikekalkan. Apabila berlaku Singapura expulsion kepada Malaysia kehilangan 15 kursi parlimen Singapura. Logiknya sangat mudah. Jika blok Singapura sudah keluar, kursi itu sepatutnya mengekal keseimbangan asal dengan menambah kursi Sabah dan Sarawak. Tapi perkara itu tidak berlaku. Sebaliknya, kursi parlimen terus ditambah di Semenanjung. Sabah dan Sarawak kekal hampir sama. Akibat hari ini, Sabah mempunyai 25 kursi, Sarawak 31 kursi, jumlah 56 kursi dari jumlah 222 kursi Dewan Rakyat. Peratus sebenarnya 25% sahaja. Ini bermakna keseimbangan asal hampir hilang separuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan memberi alasan bahawa penambahan kursi Sabah, Sarawak, Blok Borneo ini akan memberi kesan kepada negeri lain. Masuk akal ke jika alasan ini kalau kita tengok daripada segi sejarah. Sejarah menunjukkan perkara sebaliknya. Sejak 1963, kursi parlimen berkali-kali ditambah. Kebanyakan pertambahan berkali di Semenanjung. Namun, kita tiada alasan implikasi kepada negeri lain digunakan. Persoalan besarnya ialah mengapa isu implikasi hanya timbul apabila Sabah dan Sarawak menuntut hak mereka. Secara matematik, jika parlimen mempunyai 222 kursi, maka 35% daripada 22 kursi Dewan Rakyat itu adalah 78 kursi. Sebab Sabah dan Sarawak sekarang hanya ada 56 kursi, kekurangan 22 kursi. Ini bukan angka besar dalam sistem parlimen. Ia boleh diselesaikan secara mudah. Tambah 22 kursi baru atau tambah secara berperingkat melalui persempadan semula. Ini tidak memerlukan pengurangan kursi mana-mana negeri. Hakikatnya, yang jarang disebut secara terbuka ialah jika Sabah dan Sarawak mempunyai 35 kursi, maka Blok Borneo akan menjadi penentu kerajaan persekutuan.
dalam institusi parlimen tergantung hang parlimen, blok ini boleh menentukan siapa menjadi Perdana Menteri, dasar minyak dan gas, pelaksanaan autonomi negeri. Inilah sebab sebenarnya isu ini sering ditangguhkan. Malaysia tidak dibentuk sebagai negara unitari. Ia dibentuk sebagai persekutuan rakan setara melalui Malaysian Agreement 1963. Jika satu wilayah mempunyai dominasi mutlak dalam parlimen, maka semangat perjanjian itu akan hilang makna. Tuan-tuan dan puan-puan, tuntutan kita, tuntutan Sarawak dan Sabah 35 kursi parlimen untuk blok Borneo bukan tuntutan politik semata-mata. Ia adalah satu usaha untuk memulihkan keseimbangan asal pembentukan Malaysia, memastikan suara Borneo tidak tenggelam, mengekalkan semangat sebenar Malaysia sebagai sebuah persekutuan. Persoalan sebenarnya bukan lagi boleh atau tidak, persoalannya adakah Malaysia benar-benar mahu menghormati struktur asal negara ini atau terus menangguhkannya selama-lamanya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kupas, share, subscribe dan komen untuk seterusnya. Terima kasih atas mendengar keputusan yang pendek ini.